Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Siti Khadijah binti Mak Yusof, Peneroh Pegawai Pertanian Ketua Unit Industri Asasani di Pusat Pertanian Air Hitam. Bersama saya Puan Wahidah binti Roslan sebagai pembantu di unit pemrosesan. Okey, hari ini kita akan buat inti samosa yang mana sesuai untuk dijadikan produk-produk frozen tuan-tuan dan puan. Okey, di sini adalah ada bahan-bahannya. Kita memerlukan daging. Okey, daging ni kita sudah rebus. Seterusnya kentang. Kentang ni kita potong dadu dan kita goreng separuh masak. Seterusnya adalah sayur campur, daun kari, cili bawang, ajinomoto, gula, serbuk perasa, garam, bawang putih, serbuk kari, bawang merah dan cube daging. Yang terakhir adalah minyak untuk menggoreng. Untuk maklumat tuan-tuan, minyak adalah sangat minimum kita gunakan di dalam pemprosesan produk frozen. Ini kerana kita ingin mengurangkan kandungan cecair di dalam produk kita. Mula-mula kita masukkan minyak masak terlebih dahulu. Okey, yang seperti tuan-tuan dan puan dapat lihat, kuantiti minyak masak adalah sangat minimum kita gunakan. Dan seterusnya masukkan daun kari, daun kari. Okey, daun kari ni kita ambil dalam lebih kurang satu tangkai. Bawang putih, dapat lihat memang kita kandungan cecairnya sangat minimum. Kemudian masukkan rempah kari. Rempah kari. Rempah kari ni kita tak perlu bancuh dengan air. Kita just masukkan je. Okey, kemudian kita masukkan sayur campur. Sebab sayur campur ni dia mentah kan. Kita masukkan terlebih dahulu sayur ni supaya dia masak. Kalau sesiapa yang tiada microwave, contohnya macam orang-orang kampung kan kadang-kadang tak ada microwave, akan terfikir macam mana pula dah diproseskan, lepas tu disejuk buku kan tak boleh. Jangan risau. Puan-puan boleh masukkan dalam kuali, panaskan seperti sedia kala. Panaskan dalam api yang kecil, puan-puan boleh kaut balik sampai dia berketukan asal seperti ni. Lepas tu puan-puan dah boleh buat inti samosa. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan cara penyimpanan. Okey, cara penyimpanan inti produk sejuk beku adalah kita letakkan di dalam kontainer seperti ini dan kita masukkan di dalam freezer dengan kadar suhu negatif 18 darjah Celsius. Okey, untuk di freezer dia bertahan antara 5 hingga 6 bulan dan cara untuk kita yang bekukan ataupun defrost, kita boleh defrost menggunakan microwave dan dia ready untuk digunakan. Konsep sejuk beku adalah lebih rendah suhu penyimpanan kita, lebih lama atau lebih tahan produk kita di dalam freezer. Okey, saya akan sharekan tips untuk membuat inti. Untuk menggunakan inti, seelok-elok kita akan habiskan satu bekas untuk sekali pemprosesan produk sejuk beku. Itu produk samosa lah yang kita pilih. So sekiranya tidak habis, kita seeloknya tidak boleh digunakan kerana sekiranya kita gunakan lagi sekali, terdapat pelbagai mikroorganisma yang dapat membiak sebelum ini. Okey, step yang pertama adalah kulit popiah ini kita akan bahagikan kepada 3. Anggaran
satu keping adalah antara 2 hingga 2.5 inci. Yang pertama, kita buka helaian kulit popiah tersebut. Seterusnya kita akan gamkan. Okey, untuk gam samosa kita gunakan tepung ubi kayu dan yang kita masak antara 2 hingga 3 minit. Okey, tepung ubi kayu ni berfungsi sebagai gam bagi samosa. Okey, kenapa kita kena gunakan tepung ubi kayu dan tidak digalakkan guna tepung gandum? Ini kerana kita perlu menggunakan barang-barang atau bahan-bahan yang telah dimasak dalam pemprosesan produk sejuk buku. Okey, tidak menjadi masalah kalau kita gunakan tepung gandum, tetapi dikuatiri pada masa akan datang produk kita akan mudah basi. Jadi untuk mengelakkan hal-hal tersebut, adalah jalan terbaik adalah kita gunakan tepung ubi kayu yang telah dimasak dengan sedikit air antara 2 hingga 3 minit sehingga menjadi likat seperti ini. So kita digunakan sebagai gam untuk melekatkan samosa. Okay, seterusnya kami akan menunjukkan cara-cara untuk membentuk samosa. So kita akan gunakan kulit popiah, iaitu kulit popiah jenama Spring Home 40 keping. Okay, kenapa kita guna jenama Spring Home? Kerana jenama Spring Home lebih elastik dan kita dapat menarik kulit popiah tersebut supaya samosa kita kelihatan lebih mampat. Okey, ini adalah produk samosa yang telah kita proses. Seterusnya kita boleh simpan di dalam freezer di bawah suhu negatif 18 hingga negatif 20 darjah Celsius. Okay, setelah disejuk bukukan kita boleh pasarkan. Okay, sekian, terima kasih.